Yeay, baby dah 6 bulan, dah boleh makan. Nak bagi makan apa ni? Pemakanan bayi 6 bulan dan ke atas. Elak beri makanan ini kepada anak. Apa dia? 8 makanan yang boleh naikkan berat badan anak. Inilah kebimbangan parents, ibu-ibu. Bilalah anak saya nak berisi macam baby-baby lain kan. Lepas tu apa tanda alahan makanan kepada baby? Lepas tu ada soal jawab pemakanan bayi pun ada. Macam mana kita nak buat jadual pemakanan bayi? Untuk contohnya macam bulan pertama, nak bagi makan apa? Pagi makan apa? Petang makan apa? Malam makan apa? Lepas tu ada apa lagi ni? 4 days rules. Yang saya cakap tadi tu, apa maksud dia? Apa tujuan dia? Sampai bila kita nak kena buat? Ini sangat penting. Ini kena buat lah. Macam saya buat untuk baby saya kan. And baby saya sangat sukalah tu, penambah rasa untuk baby kita. Apa benda tu kena baca. So ada menu 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan. Masa baby 6 bulan tak boleh bagi dia makan macam 8 bulan. Dan masa dia dah 12 bulan tak boleh lah bagi. Boleh, tapi dia tak sukalah yang makanan masa 6 bulan dulu ni. Bukan tu sahaja, masa baby tantrum, masa dia demam, masa dia sesama, masa apa tu poop dia warna apa, najis dia warna apa. Lepas tu apa kisah-kisah yang kita boleh bacakan untuk baby. Lepas tu ada tentang penyusuan susu ibu kepada ibu yang nak terus menyusukan anak sampai 2 tahun. Sangatlah lengkap buku 9 bulan 10 hari ini. Bukan je untuk baby, untuk mami dan juga suami juga sangat penting. Sebab ada ilmu daripada rumah tangga. Lepas tu kalau nak dapat baby lagi, ada tentang merancang kehamilan, kelahiran berpantang, menyusukan anak-anak, mendidik anak-anak. Memang komplit lah sepanjang bergelar ibu ayah dan sepanjang baby tu dah umur 2 tahun. Jadi kepada anda yang nak buku 9 bulan 10 hari ini, boleh klik beg kuning. Selamat membaca.